Siapa yang ada mak ayah tu masih ada, nak minta tolong sungguh-sungguh. Tolong perbetul kehidupan kita dengan mereka. Tolong jaga mereka bagi elok. Tolong jaga hati mereka sementara mereka duk ada. Ustaz, sakit hati Ustaz. Tak, sakit hati tak sakit hati, jagalah, minta tolong sungguh-sungguh. Pasal itu antara jalan paling senang untuk kita masuk syurga. Jalan senang masuk syurga, jalan mak bapak. Pintu syurga tengah-tengah, pintu syurga kan banyak. Ustaz-ustaz domai cerita bulan apa di dalam syurga ada satu pintu nama Ar-Rayyan, yang masuk ke pintu tu orang puasa. Pintu tu banyak. Salah satu dia Ar-Rayyan je lah. Tapi pintu syurga tengah-tengah, pintu mak bapak. Lepas tu minta tolong dengan mak bapak buat bagi elok. Sebab ada dua benda Allah tak payah bayar cash. Tuhan bayar cash atas dunia lagi. Akhirat satu hal, atas dunia Tuhan balas siap dah. Nombor satu, kalau hak baik sedekah. Sedekah, siapa buat baik atas dunia ni, sedekah banyak, atas dunia Tuhan balas dah. Lepas tu yang main mengaji hari ni, siapa ada mak bapak, tolong perbetul balik. Mereka buat perangai ke apa kan, sabarlah, buat macam mana, sabarlah. Kita anak sabarlah. Satu. Siapa yang main mengaji hari ni, mak ayah dah tak ada dah. Mak ayah saya tak ada dah, meninggal Ustaz. Kita sebagai anak buat kebajikan banyak-banyak kat dia. Buat apa pun niat, ya Allah, pahala ni hadiah ke mak bapak aku sekali, pahala ni bagi ke mak bapak aku sekali, apa aku buat ni bagi ke mak bapak aku. Kita lah duk status mak bapak, kita ada anak, nak minta tolong lah ayah-ayah yang jadi mak ayah, tolong belajar, bukan belajar lah, kalau boleh tolong ringankan diri kita ni, maafkan anak-anak. Anak-anak buat macam-macam benda merapu, betul. Mereka buat sikit hati, mereka tak peduli kat kami. Kalau boleh, maafkanlah mereka. Sebab kalau kita tak maafkan mereka, hidup mereka susah. Kalau bahasa kasar sikit, kita panggil seh, hidup dia sial terus, jadi seh terus. Kalau mak pak marah, khususnya mak, kalau anak-anak mak, kalau mak duk berasa hati, anak ni hidup seh, tak jadi. Hidup dia 1001 masalah. Tak Ustaz, kalau sikit-sikit boleh maaf Ustaz, ni hari-hari duk buat Ustaz. Anak-anak yang buat perangai kat mak bapak, cuba tengok, hidup dia memang seh terus. Tak payah macam-macam, hidup memang tak jadi. Tak payah duk tahu hidup bahagia lah, apa dah tu duk mohong, memang tak jadi.